Saya baru je beli emas minggu lepas. Hai, risaunya. Hari ni dah jatuh dah harga. Itu antara reaksi penyimpan emas yang baru bermula. Itu perkara biasa. Harga emas memang turun dan naik semula. Itu lumrah macam kehidupan kita. Simpan emas bukan untuk cepat kaya, tetapi sebagai pelindung kekayaan. Penyimpan emas ni tuan-puan, mereka fokus pada sesuatu yang boleh dikawal, iaitu pertambahan gram emas simpanan mereka. Berbanding fokus pada harga emas yang naik kejap, dah bazi emosi. Duit kertas tak sesuai untuk simpanan jangka panjang 2 tahun dan ke atas. Okey, ringgit saja pernah jatuh 50% dalam setahun. Emas walaupun harga jatuh, ia tetap emas. Berbanding wang kertas yang kita miliki adalah bentuk kertas. Tahun 2013 berebut orang beli emas pada kuantiti yang banyak sebab waktu tu harga emas tengah turun. Dapat beli barang yang mahal pada harga yang murah. Siapa tak nak? Pesan guru emas saya, tiada jaminan yang terjamin. Okey, jom jadikan emas sebagai insurans kekayaan kita, bukan sekadar buy low sell high, tuan-puan. Jom saya bantu mulakan tabungan emas dengan bimbingan dari A sampai Z. Klik link dekat bio sekarang.